Zaman ni tak semua orang dapat benda tu. Okey, akaun kita personal kena free semua tuan-tuan dan puan-puan. Tapi masya-Allah tabarakallah, rezeki Allah itu masih lagi ada. Percayalah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah ni baik sangat-sangat. Bayangkan akaun personal kita tak boleh nak belanja, tak boleh nak bayar ini, tak boleh bayar itu, tapi Allah bagi juga ada jalan. Dekat sini ada. Okey, hasil jualan kita ada juga. Dekat sini masih lagi ada. Rupa-rupanya ada simpanan sikit. Ada hutang yang orang tak bayar, tiba-tiba datang bayar hutang tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang nak jumpa kita, nak bagi balik, Ustaz, dulu sebenarnya kami ada terbeli, Ustaz terlupa, benda tu masih lagi belum kami buat bayaran. Rezeki ya Allah, hai baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Faham, kalau tak berlaku lah benda tu, mungkin saya tak mampu nak melihat benda-benda kecil yang berada di sekeliling kita. Doakan tuan-tuan dan puan-puan. Serius, saya minta sangat-sangat doa dalam seminggu 2 minggu ke depan ni, macam biasa ada keputusan besar yang kita akan buat, dan kalau ada rezeki tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berjalan lebih laju lah, insya-Allah. Dengar betul-betul, saya tak kata saya betul tuan-tuan dan puan-puan, saya tak kata saya berada pada pihak yang tepat, mungkin ada silap dan juga salah, cuma tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bangkit. Tuan-tuan nak berhenti dalam hidup ni, tuan-tuan nak terus stop? Tak, kita ada tanggungjawab. Dan terima kasih juga kepada tim yang masih lagi kekal bersama dengan saya tuan-tuan dan puan-puan, yang masih lagi mempercayai dan juga yakin, walaupun tuan-tuan dan puan-puan kita turunkan gaji dia orang sikit, masya-Allah tabarakallah. Terima kasih mak, ayah, abang, kakak yang pernah mengizinkan ahli keluarganya bersama dengan kami, luar biasa, dan terima kasih tuan-tuan. Tim kata tim saya ada video, tak silap saya video kita orang buat perpisahan dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan, tim kami masih lagi ada, masih lagi bergerak, cuma saya kena kecilkan sikit saiz dia. Dan saya sangat yakin dengan perjalanan yang Allah berikan kepada kami tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan kembali lebih baik, lebih besar tuan-tuan. Okay, saya bukannya overconfident, tidak, tetapi sangkaan baik saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha je lah. Saya tak boleh menangis, saya tak boleh duduk macam tu je, saya tak boleh diam tuan-tuan dan puan-puan. Mesti ada langkah yang kita ambil, mesti ada sesuatu yang perlu kita bangkit. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey, baik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok, okey, kau pandai terima kasih ke tidak? Kau pandai menghargai ke tidak? Kau pandai kembali balik tak pada kedudukan kau yang asal? Ke kau tak boleh balik? Okey, ke kau tak boleh susah? Ke kau tak boleh tak ada duit? Sebab kita pernah tuan-tuan dalam keadaan, Allahu Akbar, dengan ujian yang sangat besar. Saya tuan-tuan dan puan-puan, tak lama lagi, insya-Allah tak lama lagi, Arafah kalau sempat, saya nak keluarkan satu buku. Buku tuan-tuan dan puan-puan yang bagi saya luahan coretan seorang pendosa lah untuk diri saya. Dalam tu saya sebenarnya masa tu tengah menulis tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya dipanggil ataupun ditahan tuan-tuan dan puan-puan, saya tengah menulis buku tu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya ditahan tuan-tuan dan puan-puan, segala idea datang dan saya menyambung penulisan buku tu pada, tak silap saya, muka surat ke berapa tuan-tuan. Start daripada situ, cara saya menyampaikan coretan saya kepada Allah itu sangat berbeza. Nanti kalau sempat tuan-tuan, saya akan keluarkan Hari Arafah nanti. Satu buku yang bagi saya sangat luar biasa lah tuan-tuan dan puan-puan, yang menceritakan rintihan bagaimana kami naik, bagaimana kami memulakan sesuatu. Serius, saya pernah naik motor tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan tak ada duit, nak bayar duit minyak RM5 je ada masa tu tuan-tuan dan puan-puan. Tak apalah, isi dah RM5, tak apa, makan kemudian. Saya pernah tuan-tuan dan puan-puan, berlapar semata-mata nak makan tuan-tuan sekali je, tengah hari dengan malam tu sekali makan. Kita pernah rasa benda tu. Jadi Allah mungkin nak mengenang balik memori-memori tu tuan-tuan dan puan-puan, Allah kembalikan. Kami ni tuan-tuan, alhamdulillah, biasalah, kadang-kadang ada turun naik, masya-Allah tabarakallah. Itu semua adalah perjalanan cerita yang sangat-sangat best. Dan kita benda yang sama sebenarnya. Benda yang sama. Dia bukan cerita pasal saya. Tuan-tuan jangan datang kat sini dengar cerita pasal saya, tak, cerita pasal kita. Cuma jalan dia berbeza sikit lah, kan? Tuan-tuan ada masalah hutang kadang-kadang. Saya mungkin tak adalah masalah hutang. Sebab apa? Saya suka kalau beli produk tu selesai terus bayar, ataupun selesai bayar dulu. Saya tak suka berhutang sangat tuan-tuan dan puan-puan. Kecuali macam kereta, rumah tu lain lah, kenalah hutang. Tapi kalau benda yang boleh kita selesaikan, kita selesai. Saya tak nak ada komitmen, kerana tuan-tuan dan puan, saya tahu orang yang bagi barang tu pun dia ada komitmen juga. Tu alhamdulillah, rezeki sikit lah
Mungkin saya tak ada masalah hutang, tuan-tuan ada masalah hutang. Mungkin ada orang keliling pinggang hutang, kiri kanan hutang, tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak? Ada orang yang macam tu. Setiap orang ada masalah masing-masing. Setiap orang ada ujian masing-masing. Okey, kita tak boleh tuan-tuan dan puan-puan nak nyatakan, ya Allah untungnya dia tak. Dia ada ujian. Yang mana ujian tersebut kita tak tahu bagaimana untuk dia menghadapinya. Kita macam tu lah. Dan saya menghadapi sesuatu benda yang bagi saya jalan cerita yang sangat indah. Jalan cerita yang sangat best tuan-tuan dan puan-puan, yang bagi saya pada hari ini, kalau tak ada jalan cerita tu mungkin tak best. Satu pengalaman untuk saya ceritakan kepada anak cucu saya. Okey, kepada ahli keluarga saya. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi benda-benda macam ni adalah satu benda yang mendatangkan kekuatan, bukan melemahkan, bukan kita nak down, bukan kita nak menangis, nak bersedih. Boleh tuan-tuan nak menangis dan bersedih, tapi tak perlulah terlalu lama. Bangkit dan lakukan sesuatu yang terbaik. Sangkaan baik kita kepada Allah merupakan salah satu cara bagaimana untuk kita kembali. Faham? Sangka baik dengan Allah. Mungkin ada benda yang baik ni, ya Allah. Macam itulah. Saya ni orang kata kuat, hebat, tak adalah tuan-tuan dan puan-puan. Rezeki yang Allah bagi, kekuatan itu je. Dan terima kasih sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Dulu mungkinlah tuan-tuan dan puan-puan, orang cakap benda baik ni kita macam tak pandang sangat lah. Tetapi hari ni kita sangat menghargai. Serius, setiap tulisan, setiap komen, setiap share, setiap doa tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang yang mula nak bangkit. Mula nak bangkit balik. Kadang-kadang kita lupa cara nak bangkit. Tu kemudian Allah ingatkan balik. Dan dalam kita nak berbangkit, tuan-tuan dan puan-puan, nak bangun semula, tuan-tuan, benda yang paling besar adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu tau. Kadang-kadang ada orang ambil kesempatan tuan-tuan dan puan-puan, dan saya minta maaf sangat-sangat kalau ada orang nak jumpa, kalau ada orang tuan-tuan dan puan-puan nak buat appointment dengan saya, nak berhubung dengan saya, buat masa sekarang, saya cuba elakkan sedikit lah. Bukan saya tak jumpa, saya jumpa je. Kadang-kadang saya turun Serambi, kadang-kadang saya pergi mall, kadang-kadang jumpa je tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya mengelak tak jumpa orang, cuma kalau nak datang, nak berhubung dengan saya buat masa sekarang ni, saya elakkan sikit. Sebab kadang-kadang saya masih lagi ada benda yang perlu saya sampaikan kepada pihak pegawai, tuan-tuan dan puan-puan. Ada benda yang masih lagi diperhatikan, maka saya cuba elakkan sedikit. Bukan sombong. Orang kata ustaz nak jumpa ustaz tak rapat pun, tak, sabar dulu. Nanti sampai satu masa insya-Allah kan tuan-tuan pula yang jemu tengok muka saya sekarang. Itu beria. Ustaz Lah mana? Ustaz Lah mana? Ni Ustaz Lah dah ada, jemu pula. Mungkin benda ni berlaku kepada saya di saat semua orang memerhatikan saya. Semua orang tuan-tuan dan puan-puan sedang belajar daripada saya. Maka Allah jadikan saya ni saksi hidup praktikalnya di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin sebelum ni hanya teori yang saya cakap. Mungkin sebelum ni tuan-tuan dan puan saya suruh kuat. Sekali Allah kata, bukan teori yang kau perlu tunjukkan kepada orang, tetapi praktikal. Adakah kau mampu untuk bangkit dengan apa yang kau cakap? Mungkin itu yang Allah nak sampaikan kepada saya. Kenapa tak orang lain? Kenapa Allah pilih saya, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa Allah panggil saya? Kenapa sampai 10 hari, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa tak lama benda tersebut berlaku kepada saya? Mungkin ia merupakan salah satu, tuan-tuan dan puan-puan, kekuatan yang perlu saya tunjukkan kepada orang lain. Adakah saya terus berhenti? Adakah saya terus menangis? Adakah saya, tuan-tuan lihat, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada macam berubah, tiba-tiba macam senyap? Tak. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana tuan-tuan kenal saya tahun pertama, sebulan yang dahulu, mungkin 3 tahun dahulu, macam itulah Ustaz Lah. Dan dia akan terus berjalan macam tu. Bukan bermaksud tuan-tuan kita ego dengan kesalahan yang kita lakukan, kita biarkan, tak. Kita belajar, kita betul, kita baiki, dan kemudian kita berjalan. Mungkin itu jawapan yang Allah nak bagi. Kenapa saya? Mungkin salah satunya lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya tak boleh nak marah orang yang mengadu ke, orang yang buat report ke. Itu hak masing-masing. Apa niat sekali dia buat benda tu, tuan-tuan dan puan, itu terpulang dia dengan Allah. Saya dah cakap, saya dah maafkan. Saya dah cakap, tuan-tuan dan puan, saya takkan berdendam, saya takkan tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji saya. Jangan risau. Siapa yang buat aduan, siapa yang pergi bercakap, siapa yang
buat report, siapa yang mendesak supaya saya ditahan dan sebagainya, saya tak jadi masalah. Saya dah maafkan pun. Dan terima kasih kerana di atas apa yang kalian buat menyebabkan kami lebih berpengalaman. Kami lebih, tuan-tuan dan puan, menyusun jalan kami untuk berhati-hati kerana ini melibatkan, tuan-tuan, amanah orang ramai. Betul lah tu. Masya Allah, tabarakallah. Faham? Mungkin saya sendiri akan menjadi orang yang lebih, tuan-tuan dan puan, tersusun. Okay. Saya sendiri, tuan-tuan dan puan, menjadi orang yang berhati-hati. Itu saya seronok. Faham, tuan-tuan dan puan? Saya seronok. Yelah, kalau nak diikutkan apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, tu saya kata banyak kali saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan, apa juga masalah yang sedang tuan-tuan alami belum tentu lagi sama macam saya. Okey, saya ada tim yang sangat besar, saya ada keluarga yang sangat besar, saya ada komitmen yang sangat besar. Tuan-tuan bayangkan, selepas mana 9 hari saya keluar, akaun saya semua dibekukan. Tuan-tuan rasa macam mana? Okey, kenderaan saya semua diambil. Tuan-tuan rasa macam mana? Okey, yang dalam keadaan, ya Allah, mana nak dapat duit ni? Okey, mana nak duit ikat jamin? Dalam keadaan kita sedang berlari laju, tiba-tiba kita terpaksa berhenti, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, menguruskan banyak benda, masa yang sepatutnya saya mesyuarat dengan orang, saya kena selesaikan ini, saya kena selesaikan itu. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, tetapi inilah jalan cerita hidup sebenarnya. Tak semua yang kita rancangkan macam tu. Mesti ada, macam ni Allah ubah. Tapi yakinlah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat indah. Yang penting kuat. Sebab itu ayat kursi jangan tinggalkan. Okey, amanah Rasul jangan tinggalkan. Doa-doa hizib-hizib jangan tinggalkan. Al-Quran jangan tinggalkan. Sujud kita kepada Allah jangan pernah tinggalkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini merupakan kekuatan yang Allah nak kita ambil ketika mana kita bangkit dan juga berjalan. Allahu Akbar. Faham? Okey, saya tunggu, tuan-tuan dan puan-puan, masa di mana, tuan-tuan dan puan, masa itu saya akan tersenyum dan sangat-sangat berterima kasih kepada Allah dengan apa yang berlaku. InsyaAllah, tuan-tuan, doa tuan-tuan, dan tuan-tuan sangat-sangat baiklah. Tuan-tuan sangat-sangat baik. Sebab itu, tuan-tuan, nanti dalam coretan seorang pendosa, buku yang saya keluarkan, saya meletakkan kredit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang sebenarnya kalau saya bangkit, kalaulah saya berjalan kembali, tuan-tuan dan puan-puan, antara orang yang besar dalam membantu saya adalah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan memberi satu inspirasi, bukan saya bagi inspirasi kepada tuan-tuan. Mak ayah abang kakak saya dekat dalam ni yang memberi inspirasi kepada orang lain. Pandang baik kepada orang, bersangka baik kepada orang, yakin dengan orang, doa tak pernah putus walaupun belum tentu orang tu betul ataupun tidak. Faham, tuan-tuan dan puan-puan? Okay, benda itu menjadi salah satu kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan yang menyebabkan, tuan-tuan dan puan, seseorang itu boleh bangkit balik. Sebab itu kalau ada ahli keluarga kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang diuji mungkin dengan kesalahan dan sebagainya, jangan semua orang tinggalkan dia. Jangan semua orang, tuan-tuan, pulaukan dia. Jangan semua orang, tuan-tuan dan puan, biarkan dia keseorangan. Jangan. Tuan-tuan duduk sama-sama. Okey? Kita adik-beradik ni bukan semuanya soleh. Bukan semuanya elok. Mesti kadang-kadang ada seorang yang berlaku macam ni. Malu ke kita dengan mereka? Okay? Tak. Dia adik kita. Dia abang kita. Dia ahli keluarga kita. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Wa imma apa juga yang berlaku kepada dia. Tak. Aku ni abang kau. Aku ni adik kau. Aku akan duduk dengan kau sampai bila-bila. Tuan-tuan, semangat itu menyebabkan orang yang bersalah tadi akan berubah menjadi baik. Percayalah. Percayalah, tuan-tuan. Okey, semakin dekat kita dengan mereka, semakin, tuan-tuan dan puan-puan, kita mempercayai mereka akan berubah. Tuan-tuan, itu merupakan doa yang sangat luar biasa untuk pendosa macam ni. Allahu Akbar. Sebab itu terima kasih. Saya terima kasih kepada mak saya, pakcik, makcik saya, tuan-tuan, adik-beradik saya. Allahu Akbar. Tuan-tuan doalah. Saya suka bercerita, jalan cerita real. Saya bukan cerita pasal orang lain. Dan selama ni pun kalau saya bercerita, saya tak pandai cerita pasal orang lain. Faham? Saya banyak cerita pasal diri saya lah. Sebab perjalanan saya ni, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin perjalanan orang awam, perjalanan diri kita. Susah meniaga tepi jalan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah meniaga rambutan tepi jalan. Saya pernah meniaga jual air tepi jalan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah kerja part time. Saya pernah bekerja bawah orang. Allah memvariasikan perjalanan hidup saya. Kemungkinan, tuan-tuan, untuk
merasai kehidupan orang macam ni, susah, senang, terkenal sedikit tuan-tuan dan puan-puan, ada jawatan sikit, macam itulah supaya saya dapat merasai apa yang dirasai oleh orang apabila dia berada pada tempat tu. Kalau kita hidup mewah je tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tak pernah rasa susah orang macam mana. Sebab itulah anak-anak saya tak izinkan tuan-tuan dan puan-puan untuk dia orang bercerita berkenaan tentang kebangkitan. Cerita berkenaan tentang bagaimana nak jadi orang yang berjaya bermula daripada kosong. Tak, dia orang tak kosong. Faham? Dia pergi sekolah tuan-tuan dan puan-puan, mak dia belikan barang. Kat mana ada pergi sekolah naik basikal? Pergi berantar, naik kereta, balik berjemput. Kita tuan-tuan dulu pergi sekolah berjemput, mana ada. Saya jalan kaki tuan-tuan dan puan-puan, naik basikal berpeluh-peluh, betul tak? Kan? Berpeluh-peluh jalan kaki. Saya jalan kaki tuan-tuan dan puan-puan. Jauh rumah saya hari tu pergi Seriting Hilir. Saya kampung saya dekat Seriting Hilir. Sekolah Seriting Hilir kompleks, nak pergi ke rumah kaki tangan Felda tuan-tuan dan puan-puan, jauh. Saya naik kereta pun jauh. Saya terfikir macam mana aku boleh jalan kaki ni. Okay? Jalan kaki tak terasa. Tengah-tengah jalan kaki tiba-tiba nampak biawak besar tuan-tuan dan puan-puan melintas. Okay? Saya tak lalu jalan tu, saya pergi jalan lain. Saya takut kalau saya lintas sekarang, biawak tu gigit saya. Padahal dia melintas, mungkin dia pergi tempat lain. Patah pergi jalan lain. Astaghfirullahalazim. Dia orang tak alami benda tu. Itu. Betul tak? Pergi belajar. Masa saya di universiti tuan-tuan dan puan-puan di Jordan, saya belajar tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pergi merayau sikit lah, nak pergi ke Turki, nak pergi ke Syria. Saya tak minta duit ayah saya. Saya berniaga. Saya masak nasi lemak tuan-tuan dan puan-puan. Saya masak burger dekat rumah. Saya ambil tempahan dalam grup kawan-kawan. Siapa nak burger malam ni? Nak ambil, saya masak dekat rumah tu tuan-tuan. Malam-malam saya pergi ketuk pintu rumah masing-masing. Nak burger, ambil duit. Faham? Itu benda yang saya buat. Serius tuan-tuan dan puan-puan. Itu cara lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan orang kaya. Kita bukan orang mewah. Sebab itu ketika mana diuji tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, mana yang ada. Kita bukannya orang yang makan pagi tuan-tuan, masak pagi, makan tengah hari, masak tengah hari, tak. Kadang-kadang makan tengah hari itulah lauk yang malam. Ke tuan-tuan sama tak macam saya? Ke tuan-tuan tengah hari masak, malam pun masak lain. Mungkin ada orang macam tu lah. Betul tak? Kalau saya sekali kan je, apa yang dimasak tengah hari itu, makanlah malam tu sama. Kita jenis bekerja. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau masak kadang-kadang pagi, malam tu masak ada lebih, pagi tu makan pula panaskan je. Itu jenis kita. Bukannya pagi lain, tengah hari mesti lain, petang kan lain, malam kan lain. Tak. Itulah kehidupan yang biasa. Ramai yang sama. Kita bukan kedekut. Faham tak? Jimatlah tuan-tuan dan puan-puan. Ini tak, lauk tu habis buang, kita simpan. Tu yang petak ais kena besar sikit. Semua jenis lauk disimpan tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang lapar, panaskan. Ikan talang dah 3 hari dah, sedap juga tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting simpan, yang penting elok. Faham? Macam tu lah hidup kita ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala baik. Allah uji kita tuan-tuan dan puan-puan dengan jutaan ringgit. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau jutaan ringgit ni patutnya tuan-tuan pagi makan lain, tengah hari makan chopstick, makan apa stick, wagyu, malam makan lain lagi, tengah malam makan lain lagi. Allahu Akbar. Moga Allah mudahkan segala urusan. Allah bagi kebaikan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada, sama je. Apa yang saya cerita ni sama tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Kadang-kadang masak pagi, selagi mana boleh tahan sampai malam pun kita makan. Buka je turun saja, kita ada makanan. Itulah cara kita. Masya-Allah, tabarakallah. Saat saya membesar dengan macam tu, mak saya bekerja tuan-tuan dan puan-puan. Dia masak memang sampai ke malam. Dan saya okey je. Apa yang ada, alhamdulillah. Dan kita ni pula bukan jenis makan benda yang mahal-mahal. Macam pergi ke bazar-bazar food hunter lah, apalah tuan-tuan dan puan-puan, makanan-makanan viral. Jalan jauh-jauh, lalas sup utara juga beli. Jalan banyak-banyak macam-macam. Last sekali punten juga kita. Jalan-jalan tuan-tuan dan puan-puan, last sekali tuan-tuan dan puan-puan, bakso juga kita beli. Kita tak makan benda-benda yang inilah itu yang sampai RM35, kita tak makan.
air tuan-tuan dan puan-puan, tak macam betul-betul air kita tak macam tu. Bolehlah teman pergi tuan-tuan dan puan-puan, teman anak-anak nak berjalan, boleh, tak jadi masalah. Tapi nak beli makanan yang RM30, ya Allah, 10 kali beristighfar. 10 kali. Apa benda yang kau makan sampai RM20 ni? Okey, apa yang benda yang kau makan ni sampai belas-belas ringgit ni? Last sekali sup utara. Last sekali tuan-tuan bakso. Last sekali punten apa kita boleh tahu? Punten. Okay, itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sesiapa yang datang, saya bukan nak bercerita pasal apa yang berlaku, tak. Saya pun tak naklah mengulas sangat tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya bercerita mana yang boleh kita ambil iktibar lah. Supaya tuan-tuan dan puan-puan kita dapat semangat. Semua orang ada cara masing-masing supaya kita ni tuan-tuan berjalan dengan cara yang lebih baik, insya-Allah. Macam saya katakan tadi, mungkin Allah bagi ujian ataupun teguran itu kepada saya supaya semua orang boleh ambil iktibar. Semua orang boleh belajar berjaga-jaga, kemudian cara nak bangkit. Saya tak kuat mana tuan-tuan dan puan-puan, tapi Allah yang memberi kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Allahu Akbar, moga kekuatan yang ada pada saya ini menyerap dan diserap oleh follower-follower saya yang rasa nak bangkit. Okay? Ada kereta kan? Tak pernah kena tarik kan? Jadi alhamdulillah, syukur. Okay? Akaun ada lagi kan? Walaupun 1000 dalam akaun tu, okay. Okay? Saya kena freeze. Nak keluar RM1 pun tak boleh. Okay lah, alhamdulillah. Nak sedih buat apa? Jalan macam biasa. InsyaAllah Allah ada, dan Allah tak pernah tinggalkan kita bersama-sama. Moga Allah mudahkan segala urusan. Jom kita tangguhkan program kita tuan-tuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk end live.